Apa kaitan saya dengan sales? Sales lah. Kerja saya, kerja ni je. Saya tak ada kaitan dengan sales. Anda salah. Sebab kita kalau berada di satu syarikat tu, tak kisah anda level mana pun, anda akan secara tidak langsung terlibat dengan sales syarikat. Kenapa saya cakap macam tu? Sales syarikat ni, dia akan mempengaruhi kita punya gaji juga. Kalau tak ada sales, macam mana syarikat nak bayar gaji kita? Betul? Jadi, kita tak boleh anggap macam ni tau. Kita tak boleh anggap, okay, sales adalah under salesman saja. Salesman saja yang handle untuk sale. Kalau kita ada peluang untuk kita nak bantu naikkan sales, contohnya mungkin kita layan customer yang ada call ke, sorry lah, saya bukan salesman, tak boleh macam tu. Habislah kita punya sales kat sana yang potential sale. Dia mungkin customer baru. Jadi kita kena pikul tanggungjawab. Anda pun ada kaitan dengan sales syarikat. Syarikat dapat sales baru, baguslah untuk syarikat kita. Dia boleh lebih kukuh lagi. Kalau lebih kukuh, kita pun adalah tempat untuk kita bekerja. Betul tak? Kalau tak ada sale, kemungkinan syarikat tu akan tutup. Dan anda nak kerja kat mana? Anda kerja kat syarikat tersebut. Jangan ada tanggapan yang macam tu. Selagi kita boleh bagi kita punya komitmen, kita boleh bantu syarikat untuk bahagian sales ni, bantu je. Jangan berkira. Anda berkira kalau orang akan berkira lebih daripada anda. Takkan ke mana sifat yang macam tu? Kalau anda rasa anda boleh membantu untuk represent kita punya syarikat lagi, bantu je. Kadang-kadang ada orang tanya, you kerja apa? Oh, saya kerja ni, promote, bangga. Anda berada di syarikat tersebut, anda tak rasa bangga ke? Anda kerja kat syarikat tersebut ke anda rasa, saya pergi kerja balik je lah. Nantak lah. Macam tu ialah satu attitude yang tak betul. Anda tak boleh ada attitude yang macam ni. Okay? Anda nak jadi seorang apa? Seorang yang berjaya ke? Seorang yang tolong ada sifat-sifat yang boleh menaikkan kita punya level lagi. Value kita lagi. Jangan ada sifat-sifat yang boleh downgradekan anda yang macam ni. Kita tiap-tiap hari kita nak majukan lagi diri kita. Bukan kita nak downgradekan lagi diri kita. Okay?